Kita bergerak sekarang. Ten tenen tenen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Command and do. Padu. Sahabat. Sempena hari kemerdekaan. Merdeka! Sempena hari kemerdekaan. Saya nak cerita sini yang jangan-jangan saya buat pasal buli. Jadi kan, pertama kali kan saya nak beritahu kan cerita pasal buli. Ini version saya, pengalaman saya, tidak ada kena-mengena dengan lain Kalau saya nak cerita daripada awal saya masuk tentera sampai sekarang ni sampai saya berhenti ni kan, cerita pasal buli ni kan, hampa teriak lagi. Saya beritahu hampa akan teriak. Saya pun teriak, sama-sama lah kita teriak. Nak cerita pasal buli. Buli ni sebab dia melibatkan perasaan, melibatkan hati kita, melibatkan tindak balas tingkah laku kita daripada kesan daripada buli ni Pertama sekali saya nak cerita, hampa tengok dulu gambar ni. Okey, tengok dulu gambar ni. Gambar ni kalau hampa tengok Okey, kalau hampa tengok gambar ni kan, saya sebelah kanan sekali tu kan. Yang tengah tu kalau hampa sebut masih servis ni kena Zulkarnain bin Yunus orang Mersing. Bugis, Daeng Perani. Saya tahu mak dia macam mak saya. Adik-beradik dia macam adik-beradik saya. Kak dia macam kak saya. Abang dia, balong dia dekat Endau Rompin tu pun macam abang saya. Saya dah sampai ada rumah dia. Dia masih servis lagi. Dia bekas pengarah gerak khas. Bukan gerak khas. Bukan yang tu. Ini pengarah regimen gerak khas. Kalau saya nak cerita sikit pada dia sebab dia masih servis kan. Aku nak bodek dia kan, bukan aku dapat apa-apa lah ni. Tak. Kan, masa servis pun, dia bukan punya tolong aku pun. Kan. Jadi, nak cerita pasal kalau dalam gerak khas. Hampa tanya, penyelam yang paling mantap sekali. Tak ada orang lain dia Dia dilatih dengan Korea. Korea yang menyelam laut sejuk tu. Dia kena lanyak kat sana. Masa dia lieutenant muda. Dengan tim-tim dia sekali Tim dia zaman Tukiman. General Osman Mustafa. Ramai lagi geng-geng dia tu. Mengalahkan tim Korea. Jadi training di sana. Korea punya cerita dia. Kan. Dia akan tubuh tim dia yang paling kuat. Akan lawan dengan tim Malaysia ni kan. Kita menang. Lagi-lagi kita menang. Lagilah kita kena training sampai lah kali kita pergi kalah bola. Lepas macam, okeylah. Penyiksaan tu kan. Ada ni kena Zulkarnain nak cerita pasal alat menyelam. 3 hari, 3 malam. 2 kali Jumaat pun tak habis. Cerita pasal menyelam, peralatan menyelam, berenang, apa semua ni. Nak cerita pasal kepakaran dia ni. Inilah mutiara di dalam gerak khas komando Malaysia. Bukan Malaysia, Asia Tenggara. Penyelam yang mantap. Cerita pasal A to Z. Nak cerita pasal menyelam, pasal pernafasan, tarik nafas ke mulut, tarik nafas ke hidung, lepas ke mulut. Sampai tanya dia Dia menyelam kalau dia ada berada dalam keadaan yang tertekan ke apakah, dia akan pergi berenang Dia akan pergi berenang, pergi berapa puluh lap. Saya kena torture dengan dia, aku nak cerita kat hampa. Saya kena torture dengan seorang kenal ni. Kenal 21 komando ni kan. Kena Razak Akub. Cerita dalam ni dalam video ni kan. Saya kena torture dengan kena Zulkarnain ni. Aku nak cerita kat hampa pasal aku lieutenant muda ni. Duk teriak dalam kolam Teriak lah hati kan. Teriak kalau teriak lah ayat mata ni mampu dengan dia. Kami kena berenang dalam kolam menyelam tu. Kolam menyelam 30 kaki yang komandonya menyelam tu kolam. Kami kena perapungan. Floating. Tak boleh rapat ke tepi kolam. Agak-agak hampa berapa lama aku kena. 1 jam aku kena. Basic komando hujan nak masuk basic komando 5 minit je. Floating. Lulus. Okey, naik. Masuk basic komando. Kemudian pergi kursus basic komando. Aku dengan Razak Akub ni kan. 1 jam kena. Hampa tak duduk floating tu. Krem kaki tangan ni. Duduk dalam kolam. Dan kena Zulkarnain sekali. Dia sekali duduk dalam kolam. Dia tak apalah, dia ada insang. Tangan dia tu berbuka tu, dia ada macam kan kaki-kaki tu macam itik. Berenang dia macam atas darat. Dia kuat, dia suka berenang. Tu. Gini dia torture. Saya cerita lagi pasal, tak cerita pasal gambar Yang sebelah kiri sekali tu, Lieutenant Colonel Cik Amran bin Osman. Okay? Dia daripada peringkat bawah, daripada sarjan, dia bagus. Pakai lieutenant muda, pakai lieutenant, captain, major, lieutenant kena dia dah pencen, umur dia 60. Nampak tak betapa akrabnya. Saya ni kira budak hingui saya ni. Kena Zulkarnain tu pendek mana orang pendek kan. Dia kalau dia nak nampak hampa, dia buat penampak muka hampa kan, hampa buat tak setia kawan curi tulang, pemalas, hampa isap darah kawan, dia nak penampak dia pendek, betul tak? Aku berani lah kutuk sebab aku dah pencen. Hampa tu dia nak buat apa? Dia akan duduk atas kursi. Ambil kursi tu main sini.
Ingat kau dia nak bagi kita duduk. Kita duduk tak depan dia. Oh, nak kena buat apa? Dia naik atas sini pun nampak apa. Pergi balik, betul tak? Pergi dan balik. Dia suka tumbuk perut. Nak suka tumbuk perut. Dia hampa tengok tangan dia. Orang menyelam ni, tangan dia kuat. Betul tak? Mulah ni. Dia akan tumbuk perut. Tumbuk perut bukan apa. Dia nak tengok perut hampa lembek ke keras. Kalau kita perut keras, maksudnya tenaga riang kita kuat lah. Pasal tu orang suruh siap 1 hari 1,000, 1 hari 5,000 siap. Kuatkan perut, otomatik yang kuat. Okey. Cerita pasal Cik Amran ni, yang sebelah dia dah pencen lah. Walaupun dia pencen lah, saya masuk lieutenant muda, dia lieutenant, betul tak? Dia dah servis lama dah. Dia servis 30 tahun lebih, betul tak kan? Tapi kami masih keakrapan tu kan. Sebut pasal keakrapan ni kan kita akan sedih. Betapa setia kawan tu, betul tak? Daripada setia kawan tu, nak cerita apa? Okey cerita pasal bully ni kan. Aku cerita kat apa, betul tak kan? Yang aku kena kasut saya 8 kat dada tu. Hang kena dengan si pendek tu lah, aku nak cerita kat apa. Okey. Siri saya, pada tahun 1999, siri 2, basic komando, kami kena lapor mes pegawai dulu, mes pegawai. Kem Sungai Udang tu, takut bang. Masuk ni jumpa rimau, patung rimau. Apa rimau dalam mes pegawai? Ya Allah Rabbi, patung rimau. Allah almarhum Sultan Iskandar dulu hadiah ke sekok rimau yang diawet tu, betul tak? Rimau, sekok. Takut rimau tu kan. Mampu lah aku kata. Mampu. Tapi tak apa, kami 15 orang. Pegawai yang lieutenant muda yang tengah habis kursus dengan fit, padan macam kan. Kuat kan. Macam getah tau. Buat macam mana macam lantun-lantun. Tak ada apa kan. Kami duduk di mes Kami kena orientasi dulu sebulan dah sebelum pergi basic komando. Betul tak? Orientasi mes. Aku tak tahu nak cerita kan. Malam yang kami lapor tu okey lah. Start malam tu. Sebelum masuk kursus sebenak, basic komando sebenak kan. Kami 15 orang kan. Lebih kurang dalam 3 ke 4 orang dah tarik diri. Nak cerita kat apa, betul tak kan. Depan mes pegawai Sungai Udang kan. Semua Seri Perkasa. Batu-batu bukan ada tak macam lah ni. Tar apa semua tak ada. Lu kutu-kutu batu, betul tak kan. Berdarah habis ni, kena keluar ni. Kena keluar. Lutut nampak kaki semua berdarah meleleh-leleh. Dalam keadaan macam hero blue lah senang cakap. Tanpa surat bedang pun kan, pukul 2, 3, 4 pagi. Pengawal yang main ronda, main tengok. Pengawal dia kena ronda, pengawal 2 orang duduk ronda. Lari, takut, tengok, tak mau tengok. Pengawal kena belasah. Tahu aku nak cerita kat apa kan. Dia adalah chief rager tu, aku nak cerita kat apa. Nak cerita kat apa, kata punya lah hati dia punya kerin. Bukan pasal apa, pasal tak kenal nama pak dia. Captain Zulkinin bin Yunus. Ingat? Belum tu tak ingat. Aku nama apa? Zulki dia Zulkinin. Zul, semua orang panggil Zulkinin. Nak kena sebut nama dia betul-betul. Tak betul bagi sodok perut cakap kan. Tangan dia kuat. Dia selalu berenang. Kena bergulung-gulung ni. Ada seorang kapten India. Ayo pa ni pendengar ni kena ni. Kan. Jadi kan. Lepas tu dah kenal pak dia, dah kenal nama dia betul. Tak betul pusing kena percaya tanya orang. Nak tanya orang tu, kena belasah lagi kan. Ni gentle yang aku cerita ni kan. Dia pun buat gentleman dia kan. Lepas tu dah habis dah. Nombor tentera dia pula. Nombor tentera aku apa? 300-5411 tu kena. Yang pedajai tu lepas tu yang sini-sini yang tanya tu. Tuan, abang, brother, nombor tentera Zulkinin ni pun bohong. 300-5411 daripada 1 sampai ke nak kenal nombor dia, nak jumpa nombor hujung tu, habislah. Tu lah tu. Kena tendang bergulung jatuh, bangun berdiri balik tegak, tendang berdiri balik tegak kan. Tu nak cerita tu kan. Cerita tu kira ni hujung kuku ya ni kalau nak cerita teruk lagi kan. Nak cerita kat hampa tu lah nah. Cik Amran yang sebelah tu, yang sebelah kanan, sebelah kiri sekali hampa tengok kan. Dia daripada ada rank sampai sekarang 4. Sampai sekarang kami ni macam walaupun kami dah pencen kan, tapi tak tahu kan kualiti kesetiakawan persahabatan tu kan bukan setakat tu saja sampai ke isteri yang isteri yang saya nak cerita kat hampa, anak isteri saya kan sakaratul maut lah, senang aku cakap kat hampa kan. Sakaratul maut 2 kali lah, nak cerita apa 2 kali kan. Jadi dia lah yang hantar rumah saya, mak saya, ayah saya, mak mentua saya semua ada kan. Dia dah tak ada dah kan. Sebelum mereka nak sampai, bini saya duduk kat Tengku Mizan, duduk kat Institut Kanser Negara kan. Aku dah tak peduli lah rumah tangga, rumah-rumah ni tak peduli lah.
jaga dia kat sana, betul tak? Oi, anak aku tak makan, betul tak? 2 minggu duduk kat sana kan. Aku pun dah tak tentu hala dah, berjambang semua dah macam ulama sedunia dah ni, betul tak kan? Makan tak tahu tentu, duit pun tak ada habis kan. Makan pagi dia main hantar rumah saya, betul tak? Tengah hari main hantar anak-anak aku makan. Lepas tu pula malam main hantar makan, betul tak? Makan. Bagi duit, betul tak? Nak cerita bagi duit, betul tak? Anak vaksin kan, hantar kereta hitam ni, kereta stakar ni. Bawa main kata cucuk, buka tingkat cucuk macam tu yang, betul tak? Aku tak dan, betul tak? Tu nak ceritakan. Nak pergi umrah, bagi beratus-ratus, betul tak? Jadi tak terbalas, tak tahu nak kata apa lah, betul tak? Saya kalau saya pergi bersih masa tu, Allah ya rahmah. Allah yarham mak dia ada lagi kan. Saya panggil dia mak juga, betul tak? Saya pergi mersing apa semua kan, walaupun kena Zulkinin, Tuan Zulkinin tak ada. Aku jumpa mak dia, aku ziarah mak dia, betul tak? Mak dia pergi umrah, aku hantar kat KLIA, betul tak? Mak dia balik, aku pergi sambut tu, betul tak? Padahal ada regi dengan aku teruk, betul tak? Teruk. Pendek hitam ni, dah lah pendek hitam. Tapi yang nak beritahu kan, gentle lah, betul tak? Buat tu kan. Jadi, itulah nak ceritakan apa falsafah dia ni. Nak ceritakan apa falsafah dia tu kan. Pasal itulah. Tapi ada juga senior saya ni kan yang sampai geram aku dengar sekarang aku geram aku nak ni. Bagi kepala dia kan. Ada geram juga kan. Kalau geram tu nak haram ni kira habis lah tu. Geram ni juga kan dah lah kecil pendek tampak pusing kepala kan. Geram orang tak ni geram ni. Ragging atau apa-apa kan. Paling nampak muka kau macam ni. Beda tengok muka kau pang bagi nak. Jangan kau buat macam tu tak? Jangan buat macam tu, betul tak? Jangan aku nak beritahu gambar. Jangan niat menghina, betul tak? Jangan menganiaya. Jangan pau duit. Jangan mengaibkan. Jangan jatuhkan maruah orang. Jangan pembodohkan orang, betul tak? Cerita pasal budi nak apa faham, betul tak? Betul. Bila hamba kena apa nak balas balik, Lepas tu pak dia pendajai apa? Pak dia buat apa? Anak dia masuk basic komando apa pendajai apa semua, betul tak? Apa yang bunuh tu bunuh tu nak terjun payung pekat tali payung tu. Payung dia tak kembang. Buat yang tu. Senang. Nak menyelam, anak dia menyelam. Potong kahit oksigen biar mati tu. Dengan pendajai, betul tak? Hentak anak dia sampai berbalok-balok sampai belakang, betul tak? Buat kan sampai tahu macam tu, anak dia bukan salah. Tu membalas dendam lagi buat jadikan hiburan seronok. Kau dah pening minum air Ribena kan, mineral water kan. Ni kawan saya ada polis. Short form post iklan. We are kita boleh kata polis ni, polis marah kat aku kan, bukan polis. We are pengakap officer kan, pengakap kan. We are pengakap officer. We didn't drink mineral water or Ribena, we drink beer. Tuan. Jadi jadikan hiburan. Kepala kau sedap dulu, zaman dulu ni kan. Kau jadikan hiburan kan, kau jadikan manusia sebagai hiburan kan. Kau gantung dia, bergayut dia macam monyet, betul kan? Ni zaman saya kenal kan, kau tumbuk perut dia kan. Jadikan hiburan, kau seronok, kau gelak kan. Ni duk gantung atas tu kan. Tapi orang kata, ada hak jangan sampai menghina, menganiaya macam tu kan. Macam ada yang kita boleh terima kan. Macam kami duk bergantung kan, bergantung dengan pakaian manusia purba kelab purba ni kat mes pegawai ni. Yang berkawan dengan senior ni kan. Sekarang ni dah gender dah jadi panglima semua ni kan. Lepas tu pun teruk juga, betul tak? Bergantung ni. Di sebelah tu ada kolam ikan. Sekarang ni kolam tu dah kering lah. Dia ada kolam ikan. Pukul 3-4 pagi weh. Kadek. Datang apa bunyi? Kadek. Aduh katak. Aku pun dengar bunyi katak ambilan ni. Trauma dan fobia. Pocak lagi katak tu. Ni duk tengah bergayut ni. Duk tahan tangan ni. Kau tak boleh jatuh tu. Dekat lepau dekat pisang sesikat kat mes pegawai tu ada besi yang menggayut tu kan. Kita dulu kan lah ni 90 kilo mau patah besi tu kan. Tangan kuat. Kau penat aku kali kau tu. Kau nak kau kali kau tu kan. Kau penat aku kali tahan lah. Ni sebelah bagilah aku punya tangan bergantung kan. Macam monyet tu kan. Kadek bunyi. Anak Harun dia kata ni. Cari katak sampai jumpa weh. Lepas tu jumpa bola mulut. Kaki duk kodek Lepas tu pas katak tu, pas ke mulut dengan kawan-kawan kau pas hidup katak tu. Lala katak tu memang mampus katak tu. Tu nak cerita semua duk bergayut dengan mana kau nak fikir tangan kau penat ni. Kan? Lepas tu mana kau nak pas katak tu dengan kawan kau.
Itu. Bila kita dah duk concentrate pada mulut, duk pas katak tu kan, kaki duk kodek-kodek kan, lupa yang tangan lengah ni. Tahan lah, tangan kau kuat lah. Kau boleh panjat tali first class lah kan. Panjat tali, turun tali, panjat 2 tali, sap, patah balik kaki ke bawah, kepala ke bawah, kaki naik atas, turun, cok. Tangan kau kuat lah, tak nak? Itu. Nak cerita pasal bully lah kan. Jadi, pendekkan cerita dah. Nak pendekkan cerita. Orang banyak-banyak lah. Sebab nak keluar ni, nak pergi ziarah orang sakit ni, kat hospital. Pendekkan cerita, nak beritahu kat hampa kan. Kan saya baru yang sambut sahabat-sahabat saya diorang tu. Tak saat ni. Tu yang aku buat video, aku teringat nak bagi kredit kat hampa sempena hari kemerdekaan ni kan. Nak cerita. Jadi, main rumah, masak sama-sama, betul tak? Masak sama-sama. Saya, brother saya kan, 2 orang brother saya tu. Basuh pinggan. Hak seorang angkat pinggan kat sinki, kat dapur, betul tak? Pengaruh ni, bukan gerah ni. Basuh pinggan. Saya nak buat apa? Aku bilah ada pinggan. Tiga beradik kami duduk kat sinki rumah saya, betul tak weh? Bagi makan apa semua tu, masak. Wah dia goreng bawang dengan halia. Buat sup kambing tu dah, sup kambing, sup gearbox kan. Tiga orang makan. Jadi kan, wife dengan wife. Lepas tu saya kena Cik Amran angkat pinggan. Nuzuk ni basuh, saya bilah. Macam 3 beradik betul tak? Kan? Macam 3 beradik lah kan. Kalau askar-askar biasa, betul tak kan? Askar-askar biasa ni, dia sensitif sikit, dia geli sikit, betul tak? Dengan pegawai yang naik, ada rank ni lain-lain pangkat, betul tak kan? Zaman dulu komando banyak. Sebab pakar-pakar ni, pakar riga di Pak Payung, pakar menyelam, pakar letupan, semua kita ambil daripada anggota, betul tak? Pakaikan dia pegawai, dia pergi direct commission. Diorang ni pergi kursus YO, semua orang pergi, betul tak? Jadi, macam orang kata, daripada direct commission. Dia ada kasta-kasta, betul tak? Tak macam dengan kadet, dengan luar negara apa semua ni kan. Komando tak ada, anak kasta-kasta tu hampir duduk tempat lain lah. Kita tak ada benda-benda macam tu kan. Sama yang kita ni kan, taik hang busuk, taik hang telok hang aku tengok. Hang punya ni besar semua kita tahu kan, kita sama-sama, betul tak kan. Jadi bila duduk sama-sama basuh macam tu kan, rumah ni kan, rumah saya paling muda lah kan. Jadi Kak Ikin, Kak Rehan semua ni buat sama-sama, kami makan sama-sama, betul tak kan. Susah senang kami sama-sama, betul tak? Bila semua diuji sama ya, kena Zuki ni diuji dengan keluarga dia, anak dia 3 orang anak dia istimewa, betul tak? Saya diuji dengan anak saya yang istimewa seorang, isteri saya kanser. Kan, diuji teruk gak ujian aku, betul tak? Kena Cik Amran, anak dia meninggal, betul tak? Anak dia meninggal lagi, anak lagi cerita pasal anak, betul tak kan? Kami tiga-tiga lah support each other, betul tak? Cerita dia lain tak bukan cerita pasal tak ada masalah duit, betul tak? Kita belanja ada orang faham mai. Tu nak cerita kat hangpa tau. Cerita cakap pasal bully ni lah kan. Jadi kami ramai-ramai duduk sana, basuh pinggan apa semua, angkat apa semua tau. Sampai macam tu. Kutuk-kutuk lah kan. Tapi itulah hakikat dia kan. Lebih daripada abang kandung, betul tak kan? Lebih daripada ada kasih sayang tu tak? Ada nilai kasih sayang tu tak? Melawak tu orang kata, merajuk dia, pujuk dia apa semua kan. Bubuh tetap bubuh, marah-marah tetap marah. Tu kesan dia betul, nak cerita kat abang kan. Abang jangan duk buat anak orang teruk-teruk kan, duk hina, duk seronok, power duit, apa tunggu. Abang buat kat anak orang apa tunggu, anak abang nanti, betul tak kan? Anak abang tu. Abang tunggu lah, hukum karma Allah Ta'ala balas kat abang nanti. Abang buat lah kat orang tak elok, nanya orang, makan duit orang, kau nanya orang, kau tunggu balasan kau nanti. Tu, kita berhenti kat sini dulu noh. Cukup dah tu. Kita cerita lain nanti. Command and do. Terima kasih. Merdeka!